dekat. Mula-mula kita buang dia punya ni dulu lah. Ni kaki-kaki dia ni kan. Kita buang. Ini siang untuk masak ni untuk masak lemak cili padi ke, nak rebus ke. Ni siang dia. Kalau bakar kita dah siap bakar dulu. Ni yang tajam ni kita buang. Kalau boleh guna yang kata rumput tu lah. Ni dia tak berapa tajam. Boleh je. Buang yang tajam-tajam dulu kan. Lepas tu nampak dekat dia punya ni. Kalau hidup pegang dia macam ni lah. Pegang kaki dia macam ni. Kalau hidup. Ni dah mati, kita dah frozen kan. Ni nampak dekat dia punya kaki ni. Kita potong dulu. Potong atas saja. Potong atas saja. Lepas tu ikut kaki dia ni. Ni kaki dia ni ikut. Potong sampai dekat kipas dia. Ni kalau cara yang senang. Ni kita pegang lah dia punya ni. Kalau dihidup kita pegang dia punya kaki ni, kita pegang. So sama juga macam ni. Kita potong sampai dekat dia punya kipas. Kat kipas tu kan. Lepas tu potong lah. Potong atas, jangan potong sampai bawah. Nanti kena dia punya apa nama tu, dia punya racun tu. Dia punya orang kata racun tu kan. Potong macam tu je. Lepas tu tarik lah macam ni. Tarik. Nampak ni dia punya apa, dia punya yang orang kata racun ni kan. Kita dah tarik. Potong juga ni, sambung. Ikut dia punya ni pula, kipas dia ni. Potong sampai bawah. Potong sampai bawah. Kiri kanan. Ni. Potong. Bawah ni. Kita tarik je. Kipas ni pegang dekat tengah ni, tarik ke atas. Tarik je. Okey, asingkan. Asingkan. Lepas tu bahagian ekor ni, aku suka kalau bahagian sini aku potong lah, kiri kanan ni. Daripada ekor ni kan, potong kiri kanan ni. Supaya senang. Nampak? Nampaklah benda lah ni. Ni. Okay, ni isi ni. Isi. Lepas tu ni, dekat bahagian kaki ni, ni mulut dia. Nampak? Ni dua ni mulut dia. Antara mulut dia ni, kita potong tepi dia. Ikut sampai kat mulut ni. Gitu. Okey. Ni ada dia punya ni kan. Potong kat mulut dia, dekat kaki dia. Ni kaki dia. Ini dia ada bahagian isi. Kita congkel sikit bahagian atas ni. Tarik. Dah nampak dia punya ni kan, salur dia ni kan. Ikut salur ni. Ni. Dekat dalam ni ada dia punya ni, ada dia punya. Ni kepala dah keluar. Tengok. Okey, dah keluar. Ini dia punya yang macam duit ni. Saiz duit ni mesin, posen ke ni. So, potong. Ikut sampai bawah. Sampai dekat ekor dia. Ni. Tarik perlahan-lahan. Ikut aja. Nampak? Potong sampai dekat ekor. Tarik perlahan-lahan. Jangan sampai dia putus. Kalau boleh jangan putus lah. Kan?
Okey, tarik. Tu dia. So sampai dekat ekor dia ni, kita dah boleh potong lah. Potong je. Buang. Dekat bahagian ekor ni ada lagi tau, dia punya apa ni, salur ni. So kalau aku akan buang jugalah. Gunting kena gunting yang keras gunting keras macam ni. Di kanan kau kena apa kan, gunting dia. Lepas tu kita akan buang lah. Ni. Ekor dia ni kita akan buang sini. Ini sebenarnya gunting ni tak tajam. Kalau gunting tajam senang lagi. So kita seringkan sikit lah gunting ni. So baru dia putus lah. Sampai dia putus. Tu. Ni ada belen ni kan. So buang je. So ini dah boleh dah. Kalau nak gebus dulu. Dan lepas gebus baru kita potong. Banyak cara lah nak potong daripada atas boleh ke apa. Tapi nak senang ambil daripada tengah ni. Ni tengah ni kan. Tengah ni potong. Ni. Ni. Potong ni. Cocok dia. Baru kita cocok. Cocok tengah tu, so potong. Kalau nak asinnya, tapi aku tak suka macam ni biasanya. Biasanya aku akan potong daripada sini lah. Ni potong tengah, ni potong tengah. Gunting ni problem. Nampak telur banyak kan. Telur banyak. Dia ada gunting khas mana budak ni tak. Tapi boleh lah ni. Aku suka potong macam ni, potong tengah dia senang sikit. Kalau ada yang kata yang bunga tu, kata yang bunga tu senang kalau nak potong daripada tengah ni. Daripada yang tengah ni tadi kan senang. Ni dia. So potong lah. Potong lah ikut. Kalau aku buat berjual, aku akan potong macam ni. Potong macam ni daripada sini ambil dari sini. Nampak? Ni dah boleh ni. Nak masak ke nak rebus ke. Dah boleh. Potong ni dulu. Potong tengah ni. So potong macam ni je lah. Okey, siap. Yang ni kalau korang nak potong pun potong. Kalau aku tak potong lah. So kalau nak masak, kumpulkan yang mana korang ni macam dekat kipas dia ni, kat kaki dia ni makan sedap isi dia sedap. So dah boleh. Ni jangan makan, ambil kaki dia. Ini saja bahagian yang boleh dimakan. Ni semua kita buang. Dia punya racun ni, orang kata ni, dengan dekat dia punya ekor ni dah buang. So ini kau rebus untuk buat masak lemak cili padi. Kalau bakar pun cara dia macam ni juga. Okay? Kalau dah bakar dia lebih, kulit-kulit dia ni lebih lembut, jadi lebih senang. Okey, ini aku siang yang orang kata belum rebus, belum apa, masih mentah-mentah. Alright. Okey, itu saja. Terima kasih. Tolong share guys, tolong share, like, copy link biar ramai yang tahu macam mana cara nak siang belangkas. Okey, terima kasih semua. Nak makan belangkas bakar, masak lemak cili padi, rebus, datang di Selera Hang Tuah, Melaka. Terima kasih.